Apakah amalan untuk murah rezeki? Murah rezeki maksudnya luas rezeki, walaupun tak banyak. Yang pertama, jangan tinggalkan perintah Allah. Nombor kedua, ada sifat takwa dalam diri. Nombor tiga, datang dalam hadis hubung silaturahim. Nombor empat, selalu membaca Quran dan bersedekah. Orang kafir yang banyak bersedekah, suka bersedekah, kata ulama, Allah akan balas di dalam dunia, iaitu murah rezeki, panjang umur. Itu orang kafir. Tak usah kata kita orang beriman. Kita nak murah rezeki, kena takut nak mampu. Nak murah rezeki gua ni, jangan kedekut. Tangan kita kena murah. Kalau pergi kedai minum air kopi pagi-pagi, kita turun daripada surau yang sama, makan semeja, kita bayar semeja. Tengok ada kucing lapar apa semua, esok ingat beli makanan dia, dia makan. Setiap Nabi kata yang ada perut, kita belanja dia makan, sedekah. Setiap sedekah kalau dia makan semuluk, 1 gunung Uhud pahala hari kiamat.